Sebab nak untung sedikit, peniaga Melayu menggadaikan masa depan dan budaya menjual tapak bazar Ramadan kepada warga asing. Dan penguat kuasa daripada Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Perak, Kelantan dan Johor sudah memberitahu yang tindakan ambil balik tapak akan berlaku sekiranya tapak itu dijual kepada warga asing. Menurut J. Arukuma, pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Pengangkutan Negeri Sembilan, beliau berkata, jika kita dapati ada peniaga tempatan cuba melaksanakan Alibaba iaitu sewakan tapak bazar kepada warga asing, mereka akan dikenakan tindakan tegas dan disenarai hitam untuk tahun hadapan. Tetapi, is this a wider issue? Warga asing tak boleh berniaga dekat bazar Ramadan tahun ni. Dekat bazar Ramadan je. Kawasan lain macam Lok Kedai dan juga Pasar Borong macam mana? Mungkin bazar tak boleh sebab yelah bazar ada setahun sekali je kan. Berniaga kat tempat lain masih boleh, tak dilarang, tiap-tiap tahun ada. Agak ajaib juga, penguat kuasa masih tak nampak perkara ini berlaku. Raja nak tamatkan tapak bazar dijual kepada warga asing tetapi masih menutup mata dengan perkara yang berlaku setiap hari. Benda ini berlaku all year around. Warga asing menyewa ruang dari orang Melayu di seluruh negara. Dari pasar pagi hingga ke pasar malam, kedai makan. Kita tengok warga asing berniaga di lot-lot kedai. Normal je. Kenapa masih tak ada ambil tindakan? Tengoklah baru ni video viral, pasar Selayang dah jadi mini Dakar. Banyak sebab orang tak nak warga asing berniaga. Mereka datang di sini untuk bekerja sebenarnya, bukan untuk berniaga. Kualiti makanan yang meragukan dan tapi paling utama sekali kebersihan lah. Kalau orang kata kan, mereka datang ada yang tak cucuk vaksin, ada yang tak ambil typhoid. Khusus makanan pun confirm lah mereka tak pernah pergi ataupun tahu. Pembeli akan jadi takut dan juga ragu-ragu dengan makanan yang disediakan. Risau dia boleh bawa penyakit lah. Tapi sebenarnya kan, ada juga penjaga tempatan yang buat perkara yang sama. Sebab dia orang tempatan, orang kita jadi tak kisah. Betul tak? Kebanyakan warga asing ni menggunakan lesen milik warga tempatan yang disewakan kepada mereka. Selain dari itu, sikap rakyat Malaysia yang malas dan ambil jalan mudah dengan menerima warga asing menjadi punca. Mereka datang mencari kerja dan kemudian menjadi tauke. Ini menurut Majlis Profesor Negara tau. Sedih sebenarnya. Masalah ni dah berpunca dari orang kita sendiri. Ibarat kita bertuankan warga asing dah sekarang. Kalau tak diatasi dengan segera, mungkin nanti kita akan dapat Bazar Ramadan Dakar version. Waktu tu sedih pun tak guna dah. Tanah sudah tergadai, mengemis di negara sendiri.